Okay guys, so selamat datang ke channel Gadgets A. So hari ni sebenarnya aku nak unbox satu smartphone yang terbaru daripada Infinix, iaitu Infinix Smart 10. So ni merupakan model terbaru daripada Infinix. So sebelum ni kita ada Infinix Smart 9. So dia dah ganti dengan Infinix Smart 10 lah, model terbaru untuk tahun 2025 ni. So Infinix Smart ni sebenarnya adalah model basic ataupun low end phone lah daripada Infinix. Jadi smartphone ni dia dah official release dekat Malaysia. Korang boleh dapatkan smartphone ni dengan harga bermula dari 299 dekat mana-mana kedai ataupun store Infinix lah. So Infinix actually dia release dua model, iaitu Infinix Smart 10 dengan Infinix Plus. Tapi dekat dengan aku ni adalah basic model. Tapi yang aku tertarik dengan model yang aku nak unbox ni sekarang ni adalah dia datang dengan 3GB RAM sahaja. Tapi dia ada virtual RAM lah, tambah 3GB. So total up dia ada 6GB RAM. So aku tarik jugalah sebab kebanyakan smartphone sekarang datang dengan 4GB. Tapi Infinix still keluarkan model 3GB. So nantikan review penuh untuk smartphone ni. Aku nak tengok lah macam mana dia punya performance okey ke tak okey untuk 3GB RAM. So untuk korang yang nak usah-usah smartphone ni, aku ada letak link lah dekat description. So korang boleh check out link tu untuk usah-usah smartphone ni sebelum korang beli. Okay, jadi dekat kotak smartphone ni kita boleh nampak lah ni antara spek yang datang lah dengan smartphone ni. Di mana dia ada 120Hz untuk dia punya display, and dia punya dua speaker. So maksudnya smartphone ni dia support stereo speaker, and dia punya the highest volume boleh pergi 300%. Okay, yang ni kita boleh test lah nanti sama dia tengok okey tak okey, pecah tak pecah bila dia sampai max volume ni kan. Yang menarik juga untuk smartphone 299, dia ada IP64 dust and water resistance. And dekat tepi ni dia adalah spek dia kan. So untuk belakang ni dia punya full spek lah. Okay, dia ada 120Hz, and dia punya brightness dia maksimum boleh sampai 700 nit lah. Dia kata sunlight readable. So nanti kita akan test sama ada okey tak okey. And apa lagi dia ada? Okay, dia ada 48 month UV fluency. Tak silap aku, UV fluency ni maksudnya 48 month UV fluency ni bermaksud phone ni dia dah certified daripada TUV standard. Means that maksudnya smartphone ni dia boleh dia dah certified, which is untuk korang guna smartphone ni dia akan smooth daripada segi buka tutup apps, animation, performance untuk 48 bulan ataupun 4 tahun lah. So dia tak ada 5G, ada 4G saja. And juga dia ada Infinix AI, which is kita akan review lah. So nantikan video penuh. Okay, so tanpa buang masa, jom kita unbox smartphone ni. Okay, so ini adalah smartphone dia. So aku lupa nak beritahu dekat korang yang aku grab smartphone ni adalah warna biru. So actually dia ada 4 varying colour lah. Yang aku grab ni adalah yang warna biru sebab aku tertarik dengan warna biru dia. So tak tahu nanti aku akan buka dia punya cover ni. So kita letak dekat tepi dulu untuk smartphone ni. Kita nak tengok apa yang terdapat dalam kotak ni. Okay, alright. Itu smartphone dia. So dekat sini kita dapat charger dia lah. Aku nak tengok berapa watt charger dia. So saya charger dia dekat sini, okay, kita dapatlah 10 watt saja. Okay, so ni charger dia. Dan juga kita akan dapat dia punya kabel lah daripada type A ke type C. Alright. So yang seterusnya kita dapat apa lagi? SIM injector ni standard lah kena bagi. Kalau tak bagi macam mana nak buka SIM tray kan. So ni dia punya documentation. Lepas tu yang last sekali ni dia punya casing lah. Nak tengok dia punya casing macam mana. Okay, dia punya casing ni bukan jenis yang dia bukan jenis yang soft casing, tapi dia punya hard case. And dia tutup tak semula, dia tak cover bahagian atas dengan bahagian bawah. Dia cuma cover bahagian sisi sahaja. Bagi aku menarik kat casing dia. Dia tak nampak macam casing normal, casing biasa je kan. Okay, bagi aku menarik lah casing ni. Tapi aku lagi suka casing pada Smart 10 Plus yang dia bagi jenis frosted kat belakang. Tapi yang ni jenis glossy, transparent. So itulah apa yang kita dapat dalam kotak. Aku nak letak semua ni kat tepi dulu. Jadi kita nak fokus lah pula sekarang ni dekat phone ni. Okay, so aku nak buka dia punya cover ni sekarang. Bagi aku lawa lah dia punya warna biru ni. Aku suka dengan warna biru dia. Kalau tengok warna biru ni bagi sebiji macam iPhone 16 kan. Kamera pun dah lebih kurang dah sebenarnya. Lebih kurang je dia punya arrangement kamera dia tu kan. Buang benda ni dulu. Okay, so ni adalah smartphone dia. Lawa. Dia punya belakang ni bukan jenis yang glossy, tapi jenis frosted macam matte lah. So tak mudah lah dekat
fingerprint kita dekat smartphone ni kan. Dan dekat bahagian frame dia pun bukan jenis finishing glossy, so jenis finishing matte juga. Dan aku nak tengok untuk SIM card 3D ni, tak silap aku single SIM atau double SIM. Jom kita tengok. Okey, so datang dengan ni lah, dua SIM lah smartphone ni dengan satu SD card. Tak silap aku, dia punya SD card boleh expand sampai dia punya SD card boleh expand sampai 1TB lah. So kalau korang ada option untuk tambah SD card, korang boleh gunakan option tu sampai 2TB untuk korang tambah. Okay, so aku nak turn on and set up dulu smartphone ni. Okay, so aku dah set up dah smartphone ni. Jadi yang dekat tengah aku ni sekarang ni warna dia iris blue. So smartphone ni dia datang dengan 4 varian color sebenarnya. Yang first dia ada warna yang dekat tengah aku ni iris blue, yang kedua sleek black, dan yang ketiga titanium silver, and yang last sekali adalah twilight gold. So korang boleh itulah korang nak pilih warna yang mana kan. Tapi aku lagi kenal dengan iris blue ni sebab dia seakan-akan full system. Jadi ada beberapa spek lah yang Infinix highlight untuk smartphone ni kan, Infinix Smart 10 ni. So antaranya adalah dia ada 120Hz smooth display. So aku rasa dia dah on 120Hz ni sebab aku rasa pun smooth. Tapi waktu kita try check dekat display setting, display and brightness, and dekat screen refresh rate, so dia dah activate dynamic refresh rate tapi kita boleh nak cuba 120Hz dia, kita tetapkan the set setting daripada high lah. So kita tengok bagi aku smooth ke tak smooth. So aku rasa bila aku buka tutup app rasa smooth lah setakat ni. Smooth, memang rasa 120Hz dia without lagi lah. Sebab ni phone baru on, baru set up je, tak install apa-apa app lagi. So aku rasa tak ada problem, memang rasa lah dia punya 120Hz tu. Daripada tu apa yang di highlight oleh Infinix adalah dia punya brightness, which is boleh sampai 700 nits. Untuk segmen harga dia bagi aku quite ok. Cuma nanti kita akan test lah dekat luar nanti macam mana untuk brightness dia, ok tak ok bila korang berada dekat tempat yang sangat cerah. Ok, so apa lagi yang dia highlight daripada Infinix adalah dia punya max volume. Max volume dia boleh sampai 300% ni guys. So kita tengok, kita try play satu lagu dekat YouTube. So sekarang aku nak test, aku nak play satu lagu, aku nak tengok dia punya high volume 300% tu macam mana. Ok, bila dah naikkan pada volume 300%, dia punya maximum volume, Infinix ada keluar notice sebelum kita naikkan kepada maximum volume tu, which is dia akan dropkan dia punya sound quality. So aku dapat rasa lah perbandingan antara max volume pada 100% dengan extra max volume pada 300%, which is dia dah dropkan dia punya quality sound tu. Tapi it's okay bagi aku. Untuk dekat luar, aku rasa kita takkan notify sangat lah dia punya perbezaan sound quality dia tu kan. So itu adalah sound quality test daripada Infinix Smart 10. So dia ada bagi casing tadi kan. So aku nak try pasang dia punya casing ni, tengok macam mana ngam tak ngam dengan smartphone ni. Bagi aku lawa juga warna gloss ni. Cuma kalau dah lekat fingerprint tu korang kena rajin-rajin lap lah, supaya tak nampak macam kotor dekat bahagian belakang ni penuh dengan fingerprint. Jadi so far aku suka je dengan casing dia ni. So aku rasa setakat tu saja dulu video unboxing untuk Infinix Smart 10 ni. So nantikan video review penuh, aku akan guna smartphone ni, aku akan test lah untuk seminggu atau seminggu dua macam tu. So untuk korang yang suka dengan video ni, minta tolong untuk like and share, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Gadget SA untuk video-video yang seterusnya. Untuk korang yang rasa nak tengok usah-usah smartphone ni kan, aku juga sertakan link dalam ruang description nanti. So kita jumpa di next video. Stay tuned, stay alert, and bye-bye.